Jangan sampai terjadi fitnah. Orang yang bersama dengan golongan yang tidak mau melaksanakan Islam belum lagi murtad. Cuma ayat kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu menolong orang-orang yang zalim. Siapa yang Allah beri kuasa, dia tak nak tegakkan Islam dalam kuasa yang dia ada, maka dia zalim. Siapa yang bersama dengan orang zalim, maka dia juga akan diazab dalam api neraka. Suatu hadis, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa aana ala zulmihim falaisa minni walastu minhu walam yarid ala haudi au kama qala. Akan datang, Nabi kata, selepas pada zaman aku ada pemerintah yang berkuasa tetapi mereka melakukan pembohongan, cakap bohong dan melakukan kezoliman. Apa zolim? Tindah rakyat, tipu rakyat, tidak melaksanakan undang-undang Quran dalam negara. Maka siapa yang pergi kepada pemerintah seperti ini, fasaddaqa bikazibihim, mengiyakan pembohongan mereka, wa aana ala zulmihim, tolong mereka buat zalim, maka falai ini dia bukan daripada kalangan aku. Walastu minhu, aku bukan nabi dia. Maknanya dia tidak dapat syafaat aku. Walam yarid ala haudi, dia tidak akan dapat minum dalam telaga kausarku. Dalam kitab Muwatta Imam Malik bab wudu ada sebut lagi, sebahagian umat Islam di mahsyar, maka Nabi kena bekas mayang gurrah muhajjalun, tetapi tak dibenar minum di kolam kausar kerana tidak melaksanakan apa yang Nabi pesan sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hak ni kita bimbang. Faham? Jadi siapa yang mengatakan kalimah Islam itu kuno ataupun menghina Islam, orang ini yang tak boleh jadi imam semayang. Kemudian juru nikah pun fasik juga, maka balik kepada ayah yang fasik, lebih sah daripada yang juru nikah yang fasik. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara ini. Nah, yang terang-terang juru nikah kata Islam ini tak molek. Tak ada juru nikah kata gitu. Yang adanya juru imam semayang, imam sejid, ustaz, tok qadi, tok peti. Nah, juru nikah yang mereka ini tahu Islam itu benar, tapi berdiam diri kerana nak mengharapkan gaji bulanan mereka. Kalau gini hukumnya masih sah, tak ada masalah lagi. Yang terang-terang cakap, dia kata Islam kondai tak molek lah. Huduk ni kalau buat huduk tangan habis putus, tak ada orang tangan belah kiri, tak ada orang tak ada tangan belah kiri. Hina Islam gitu. Maka kalau dia sembelih tak boleh makan tu. Tu baru tak boleh makan. Biar dia makan sekor.